relaksasi atau teknik ialah teknik menggunakan kata-kata atau bayangan mental untuk membantu tubuh dan minda mencapai keadaan tenang dan sering digunakan untuk mengurangkan stres, tekanan darah dan kebimbangan. Langkah-langkah utama kemahiran relaksasi autogenik terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah cari tempat yang tenang. Duduk ataupun baring dalam keadaan yang selesa. Tutup mata dan tarik nafas perlahan-lahan. Pastikan tiada gangguan seperti telefon dan bunyi bising. Yang kedua ialah fokus pada pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 saat melalui hidung dan tahan 2 saat dan hembus melalui mulut selama 6 saat. Ulang 3 ke 4 kali sehingga badan rasa tenang. Langkah-langkah utama kemahiran relaksasi autogenik. Gunakan autosuggestion, kata-kata penenang untuk diri sendiri. Setiap kali anda fokus pada satu bahagian badan, ulang ayat tertentu dalam fikiran dengan nada lembut. Contoh, dada, jantung, nafas. Jantung saya berdegup dengan tenang dan teratur. Pernafasan saya perlahan dan damai. Yang keempat, rasai kesan fisiologi apabila diulang perlahan dan penuh tumpuan. Tubuh akan menurunkan kadar degupan jantung, melonggarkan otot, menstabilkan tekanan darah serta memberi rasa damai dan kawalan diri. Yang kelima pula, akhiri sesi dengan lembut. Ambil nafas dalam, gerakkan jari dan kaki perlahan, buka mata secara perlahan dan kembalikan fokus ke persekitaran. Kelebihan amalan relaksasi autogenik terbahagi pada 5. Pertama, ia membantu untuk mengurangkan tekanan dan juga kebimbangan. Yang kedua, dia juga mampu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, dia mampu meningkatkan kualiti tidur dan juga fokus. Yang keempat, dia membantu untuk mengawal emosi. Dan yang terakhir sekali ialah membantu untuk meningkatkan kesejahteraan mental.